Tu dia. Dah kena. Jangan buat sendiri ni. Tu kena. Kena lagi. Dia banyak. Siapa dia makan ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni Atuk melombong lah. Atuk melombong. Cuba nasib lah. Kokot ikan mau makan lah. Tapi nampak ada ikan menangkap lah. Ada ikan main lah. Tapi macam kecil-kecil lah. Belah sana nampak ada macam sampan. Ada macam blok. Tengah-tengah dia ada blok jaring. Atuk tak tahu belah sana ke belah sini boleh mancing. Atuk tak tahu. Lepas tu Atuk tunggu adik Atuk. Dedak tertinggal dalam kereta. Lepas tu Atuk dah bawa dah. Terpupa dalam kereta sebab Atuk daripada luar masuk naik motor. Atuk pun tak tahu jalan masuk ni kan. Berbelit-belit jugalah jalan masuk dia. Tapi tak ada pagar lagi lah tempat ni. Tapi nampak di sana orang tengah bekerja lah sampan. Dia orang pasang blok kat tengah. Atuk tak tahulah sebelah sana atau sebelah sini yang boleh mancing. Kita tunggu adik Atuk dah sampai balik. Dia ambil umpan dedak, Atuk bancuh. Atuk baling je lah. Sebab lombong ni tak berpagar. Atuk pun tak tahu. Dah masuk ke dalam dah tak tahu kawasan ni kawasan mana. Atuk sebab jarang mancing lombong. Atuk memang jarang mancing lombong. Kurang. Atuk memang main sungai je. Dia punya kick tu lain tau. Mancing lombong dengan mancing sungai ni. Tapi sungai kering. Sungai Perak kering, sungai Kinta kering. Atuk tak boleh nak cari konten nanti. Ini Atuk redah je lah ni. Jangan lombong bela dah. Lombong bela kan kena halau lah. Malas nak cari konflik dengan orang kan. Tapi banyak anak-anak patin main. Biasa kalau anak patin ni main, dia nangkap kecil-kecil tu. Lombong bela orang lepas. Orang lepas ikan. Tak apa, kita tunggu sekejap lah. Kita tunggu sekejap. Atuk dah bancuh dedak kan, kita campak. Tu sebelah sana tu ada sampan lah. Ada sampan, ada lori, ada ramai orang lah. Dia orang bekerja takut lombong dia orang kan. Jadi isu pula nanti. Itu yang Atuk tak berapa suka mancing lombong tu. Kita tengah sedap mancing dah dapat ikan, orang datang halau kita. Ini pedih. Okey, tak apa. Kita tunggu adik Atuk sampai lah, tak jauh lah. Dia sampai je, Atuk bancuh dedak, kita lempar. Okey geng. Atuk dah setting umpan dah. Ni Atuk pakai dedak. Dedak 6363. Ni. Atuk akan pakai mata bom. Ni Atuk akan pakai mata bom. Dekat mata Atuk letak pelet. Ni pelet. Okey, jom. Ini kalau tak ke bawah. Kabel dah. Kabel. Ada kabel. Alah, dia baik kembang sana. Okey geng, test spot baru. Tadi sebelah sana ada makan. Tapi sana bau busuk sikit lah, bau tai kebau. Banyak kebau situ tai dia. Kering kan tu? Kering kan? Tak ada kering. Okey. Kadang-kadang tempat ni dia main. Ini apek ni cari koyak ni, cari ni lah. Cari Ruan. Roman. Lalu kamu pisang. Ruan. Ada? Ada. Baru sampai. Ini selalu kamu pisang ni.
Benar ke? Selalu tengok dia. Bawa joran panjang ni. Kita. Pancing haluan boleh. Oh. Ini tak boleh. Mari cakap panggil lu lali saja. Tak ada marah lah. Tak ada. Geng. Strike geng. Kasar geng. Lali. Oh, kasar geng. Tok N lagi gasak lagi hari ni. Oh, kasar. Bukan banyak. Taruh banyak punya. Ya ke? Banyak oh. Oh, lantik oh. Kita kecil pun banyak oh. Oh, kecil je. Kecil. Kecil aja. Rohu. Ini hari mari bukan mari. Mana? Tapi yang Oh, ya ke? Ada haruan kat sini? orang lah ada. Macam orang banding satu tu. You masuk sana kampung pisang, ada banyak ke? Orang belum orang oh. Ya. Banyak orang lagi orang. You cari toman ke haruan? Itu dia punya kerja tu kalau. Tak datang pun. Kerja buat tak tahu je. Yang mana? Ada buat konten. Dan nak balik sana lah. Hah? Nak balik sebelah sana. Dia bahannya. Tengok ni. Nanti. Kamu tu dek. Tu dia. Oh, dah kena. Start. Oh. Aduh, Dah kena dah. Kena juga tu. Oh, dia besar sikit apa? Dia besar sikit ni. Lain macam ni. Dia bau situ jam. Dia bau umpat situ lah. Sama saiz ni. Besar sikit lah. Oh, geng. Rohu. Kena satu mata lekat. Tu dia. Dia kena tulang. Ni dia, geng. Rohu, geng. Ni dia. Tapi kecil lah ni. Bawah 1 kilo. Bye-bye. Tentu lah. Ini tentu lah. Ini dia ya. Ini dia ni makan ni orang itu. Ini makan tadi. Makan tadi. Dia makan. Mau baling dia nak kena kan. Dia melompat sana. Lompat. Melompat kat ujung kan. Kena lucut. Kena dah tu. Ha? Kena. Lompat dekat ujung. Tegang tadi tu. Bak. Dia. Masuk. Okey. Bisa saya tu lah. Okey. Kilo ada ni. 10 kilo ada.
Kilo ada geng. Saiz dia besar juga. Geng. 1 kilo ada. Atuk lepas balik lah. Tadi ada pek tu datang. Dia cakap lombong ni ada orang lepas ikan. Jadi tak apalah, atuk mancing, atuk lepas balik lah. Nak bawa balik tak boleh. Walaupun dia besar ni kan. Sebab takut orang punya. Nanti dia datang sini, dia sound, dia tengok ada ikan kan. Atuk lepas lah ikan balik. Okay. Real. Huh? Real. Ini pernah hancur. Pakai tadi. Ya. Mata yang kosong, mata kosong je kan buat sendiri ni. Tu kena. Kena lagi. Dia banyak kat bawah tu geng. Oh, ini. Kenapa ni? Kuku ikan. Kuku weh. Besar ke? Cik. Lompat dia besar ni. Lompat dia. Lombong benda. Besar. Tak ada je jam. Dia ada kali kurang. Lompat jatuh dia mantai tau. Lapar sangat dah. Pokok dia kipih. Lapar sangat. Pokok kipih. Tanya lah. Hitam. Tak mancing lombong ni geng. Balin makan. Balin makan. Dia dah duduk situ kan. Dia makan lagi tu nampak. Dia usik lah. Nampak. Sikit lagi kan piak dia tarik. Nampak. Tali goyang-goyang. Goyang-goyang. Dia belum kena mata lagi kan. Tapi itulah sayang lombong orang buang ikan. Tapi kita pun tak ada ambil ikan. Layan je lah. Layan kepala je lah. Kalau perahu dah mendarat, besuk dah pergi. Nampak? Siapa dia makan ni? Dia tengah makan umpan. Kena. Tengah makan umpan. Tak sedar dah kena mulut dia. Jap. Makan lagi. Dia jadi umpan. Umpan ni. Ada ikan kecil. Makan dia macam ni tadi. Itu dia pula dia nak pantai. Geng. Mula tali piar makan geng. Rupa dia sambar kemudian. Geng. Dia kecil ya. Koyak, jam koyak tu mulut tali piar ni. Ya. Habis dia rohu tu sentap. Itu ada kat. Dia nak lari. Dia nak Dua tadi. makan tarik. Ada yang musuh makan tarik ni. Selesai. Ada tarik juga tapi tak berapa padu. Tadi tu bau tu. Nak makan. Ya. Ya.
Lupa tak batu. Ini lagi. Sorry. Dari ikan yang banyak. Ini ikan betul. Oh, sorry. Okey. Tidur. Kita batu sampai. Kembali depan ni kan? Ada tengah tu. Tadi penuh ni baik ni. Tung. Kita bukannya ni orang tu. Panjang ni. Jam kamu punya ke ni ya? Ha? Kamu punya kot. Ha. Oh, lama dah habis kontrak. Oh, besar dah. Makan tarik geng. Makan tarik geng. Ni hancur. Tak okey nak. Mesin. Empat dia. Kecil. So ni. Ya. Lari. Bawah sekilo lah. Geng, saiz ni je geng. Kecil. Kari. Oh, dia. Ha. Masak je ni yang mana. Oh geng, balik makan geng. Ikan banyak tapi kecil-kecil. Semua bawah sekilo, 800 gram, 600 gram. Kecil-kecil. Tu gogong sana. Harap-harap ada gogong. Dia main kat cetek tu jam. Ha? Dia main kat cetek tu. Makan tarik geng. Kasar. Makan tarik. Rupa ni lah. Yang suatan lah. Mana macam. Oh, lucu. Yang betul makan. Woi, mata lucu. Ha? Mata lucu. Besar tu. Mau 2-3 kilo. Sayang geng yang gogon tarik tadi. Mata ni lucut dah. Tak berapa bagus lah. Lucut dah. Yang besar dah sampai. Yang besar sampai. Yang besar dia. Mana tengah ni. Makan. Jatuh ni bentar. Video ada. Berat kurang sikit. Ada tapi tu dia kena berat kan. Sayang tadi, gorgon besar. Kita tengok apa ni. Atuk pakai tali nylon pula. Bom nylon. Tadi pakai tansi. Dia punya ikat tak cantik, lucut. Sayang. Besar dia tu. Sampai tunduk rod. Okey geng, umpan last. Umpan terakhir.
Okey geng, Atuk dah selesai memancing lah. Atuk mancing dengan Tok N. Tok N punya spot lah. Spot rahsia ni. Atuk tak boleh bagi tahu lah. Sebab kolam orang. Spot ni Atuk tak payah share dengan orang. Atuk mancing pun tak syok. Dapat ikan Atuk lepas balik. Sebab ada apek datang tadi. Atuk tengah mancing. Ada apek tu datang. Dia cakap ini kolam orang. Dia mancing haruan. Mancing haruan tak apa dia kata. Jadi Atuk tak ambil ikan lah. Atuk lepas balik lah. Untuk buat konten je lah. Lain kali tak tahulah Atuk nak datang sini. Tak syok lah. Mancing pun tak syok lah. Takut nanti kita tengah mancing orang datang kan. Tapi Atuk tak ambil ikan. Kalau orang datang pun tak apa. Semua Atuk lepas balik. Sebab tak nak lah ikan orang kan. Kita nak ambil bawa balik. Okey. Sampai di sini konten Atuk ya. Semoga bertemu di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.